Suami Datuk Nora Arifin menjelaskan perkahwinan dengan penyanyi itu dibuat atas kehendak dirinya sendiri. Dr. Rushdie Ramli memberitahu, sebagai suami dia berasa sedih apabila ada menggelarkan Nora dengan pelbagai gelaran, seperti perosak rumah tangga dan penyondol, kerana ia tidak berlaku seperti apa disangka masyarakat. Amat menyedihkan juga apa yang berlaku terhadap isteri saya. Nora turut menerima gelaran sedemikian. Hakikatnya siapa yang cari siapa? Adakah lelaki yang mencari wanita atau wanita yang tergila-gila mencari lelaki? Di sini tidak dapat dinafikan bahawa sayalah insan yang meminang Nora. Bagi saya semua berlaku dengan kehendak Allah, katanya berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Facebook miliknya pada Khamis. Dalam pada itu Rushdie menjelaskan pada awalnya dia tidak pernah terfikir mendekati Nora, memandangkan mereka dalam bidang jauh berbeza. Namun semuanya berubah apabila suami Nora